Inilah dia lampu kecil yang paling aku taksub. Aku pun tak tahu, teruja lah kot, geng. Senang cakap, kita cakap teruja lah. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik di Core Outdoor and Tactical. Guys, hari ni aku tahu sebenarnya benda ni dah lewat dah untuk aku post, untuk aku buat. Tapi tak apalah. Alang-alang kebetulan aku terpegang ni dan aku terfikir, aku tak pernah buat lah review sepintas dia kan. So aku buat lah. So ni dia, geng, lampu kecil keychain EDC light model TINI3 daripada Nitecore. First aku nak cerita yang sebelum ni dalam komuniti EDC lah dekat Malaysia kan, kita pernah nak kata gempar tu tidak lah kan, tapi macam oh wow, dia ada oh wow punya factor, di mana ada video ke gambar Tengku Hasanal, kerabat di Raja Pahang. Dia datang ke booth Nitecore dan ditunjukkan yang dia menggunakan TINI2 dan ini adalah TINI3. Basically ni keluar lepas sesi dia berjumpa dengan booth Nitecore tu lah. Kenapa lampu kecil ni aku macam fancy sangat untuk TINI3 Untuk TINI2 aku tak berapa nak fancy sangat, sebab bagi aku dia punya faktor harga dan juga kualiti dengan model Nitecore yang lain, dia macam you win you lose. Tapi kalau ni dia menang, dia menang. Dia kalah satu je. Dia kalah, first dia kalah sebab ni je, geng. Maksimum dia cuma 600 lumen. Kalau kita ada tip SC yang tu 700 lumen kan. So dia kalah kat situ je. Kat mana dia menang? Let's go. Pertama, korang tengoklah bentuk dia. Aku tak tahu kat mata korang macam mana, tapi kalau dekat mata aku, bentuk dia ni kira cantik apa? Kan? Yang kedua, dia ada skrin dekat sini. Jadi contoh aku on kan, dia akan tunjukkan berapa lumen kita tengah pakai dan berapa minit yang tinggal. 15 lumen, ada berbaki 5 jam, 65 lumen, 1 jam lebih sikit, 200 lumen, berbaki 29 minit. Dan of course kita boleh pergikan kepada turbo, 600 lumen, 11 minit je yang tinggal. Ini adalah berdasarkan kapasiti bateri semasa dia. Kemudian yang buatkan aku fancy dia ni kau-kau, aku akan suluhkan ke sana. Kita buka 200 lumen. Sekarang ni cahaya dia yang macam ni kan. Cahaya dia ni boleh diubah-ubah, geng. White, normal, warm. White light, bukan normal neutral light, warm light. Dengan cuma perlu klik kedua-dua butang ni sekali je, kita dapat mengubah cahaya dia. Kat situ dia tulis cool, yang ni dia tulis neutral, yang ni dia tulis warm. So ini adalah faktor yang buatkan aku betul-betul fancy lah dekat dia ni. Bila kita buka turbo 600 lumen dia ni, dia boleh sampai ke jarak 90 meter. So untuk aku agak jauh. Dengan saiz dia yang macam ni, mungkin kalau kata nak dia kalah pun sebab terasa yang model ni dia macam dia lebar. Tak ada lebar sangat, tapi untuk EDC light yang lain, dia ni kira lebar lah. Cumanya total size dia ni tak consume besar sangat ruang. Jadi memang sesuai lah kalau kita nak buat kitchen. Waterproof rating dia, ini pun sayang juga, sekadar IP54. Bermaksud regis air boleh, tapi janganlah kena pipe, janganlah kena hujan sangat. Bukan digunakan untuk itu. Agak sayang lah sebab harga dia, nak kata murah tu tak, but why not kan? Why not kau buat terus IPX6 ke at least kan? Tapi itulah, itu berdasarkan penggunaan yang macam akulah. But still, walaupun kelemahan dia macam konon dia macam tebal sikit dengan kurang lah waterproof, padahal IP5 IPX4 pun dah kira ok sangat dah kan. Dan harga dia yang jarak sikit daripada EDC light yang lain, itu lah kira kelemahan dia. Yang lain semua absolute the best, di mana logik lah untuk aku sendiri teracun dengan barang ni. So korang ada ke barang ni? Kalau ada, apa kata korang kongsikan pengalaman penggunaan korang di ruangan video ni, ataupun kalau korang ada apa-apa pendapat pada model ni, korang letakkan di ruangan komen. Jangan lupa guys untuk support
video kita dengan menekan butang like, and of course kalau boleh tekanlah button share. Ciao.